macam ni ha. Kita buka-buka. Gambar ni biarlah nampak PPI. Orang ni aku tengok lah. Kau cerita lah kat aku. Macam ni. Kita ingin bercakap tentang kepincangan apa yang berlaku dalam sistem perbankan Islam di Malaysia pada hari ini. Dalam perjanjian jual beli yang dipanggil Al-Bay Bitaman Ajil atau BBA yang diguna pakai di Malaysia untuk perjanjian jual beli perumahan, kita lihat wujud sangat kelemahan. Dalam kes di mana rumah terbenggalai oleh kerana pemaju-pemaju itu telah melarikan diri dan tidak menyiapkan rumah. Kita lihat konsep BBA ini adalah satu konsep jual beli yang padanya ada 4 perkara yang mesti ada. 1, mesti ada orang yang menjual. 2, mesti ada barang. Dan 3, mesti ada harga. 4 perkara. Barang, harga, penjual, pembeli. 4 perkara yang mesti ada dalam BBA. Ada 2 perkara yang tak boleh ada dalam BBA. Itu iaitu riba, tak boleh ada, dan gahrah, keraguan. 2 perkara ini tidak boleh. Dari segi sudut hukum, tidak boleh ada dalam mana-mana perjanjian jual beli. Di dalam kes rumah terbenggalai, apa yang berlaku sekarang? Pemaju-pemaju masuk ke perjanjian jual beli ini dengan menjual kepada pembeli-pembeli. Sedangkan rumah pada masa perjanjian itu dibuat belum ditandatangan, belum lagi siap. Ia cuma mungkin disiapkan. Dan sama ada dianya mungkin disiapkan atau tidak bergantung kepada sejauh mana si pemaju itu bertindak wajar dan melakukan perkara yang sewajarnya. Jadi, bagi pihak bank pula, dia akan membeli janji pemaju untuk menyiapkan rumah ini dengan harga asal. Misal kata kalau harga asal 40 ataupun 50,000 dan dia akan menjual balik kepada pembeli dengan harga 100,000 selepas mengambil kira tempoh bayaran. Jadi bank mengata dia beli kemungkinan barang ini siap dan dia jual balik dalam keadaan siap selepas tempoh barang ini siap dengan harga selepas 10 tahun. Jadi bererti selepas 10 tahun barang itu telah siap. Barang itu telah siap. Jadi genaplah betullah syarat perjanjian jual beli mengikut BBA. Apa yang berlaku? Bila perjanjian itu dibuat dengan peminjam, dia tak panggil peminjam, pembeli. Pengguna itu dipanggil pembeli. Sedangkan rumah itu tidak siap. Dan pemaju itu pula, tadi kita balik kepada kemungkinan rumah itu siap. Bila si pemaju itu, dia seorang pemaju yang tidak berlesen dari untuk menyiapkan rumah, atau tanah yang dia nak buat itu adalah tanah pertanian. Kalau tanah pertanian macam mana nak buat rumah? Ataupun dia nak buat sebagai pemaju, dia tidak mempunyai lesen untuk development license. Dia tidak mempunyai development license. Jadi, bila tanah itu tanah pertanian dan pemaju tidak mempunyai lesen dan pemaju tidak mempunyai development lesen, ini apa? Maka jika ketiga-tiga ini wujud, tidakkah wujud keraguan yang rumah itu boleh siap? Bukankah ini gahrah, keraguan yang membuat perjanjian itu menjadi batal?
Hukum adalah jelas. Bila ada keraguan, maka perjanjian itu menjadi batal. Void. Dan pihak-pihak bank tak sepatutnya membayar kepada pemaju. Apa yang telah berlaku, pihak-pihak bank telah membayar kepada pemaju, sedangkan pemaju itu tidak berlesen. Sedangkan pemaju tanah yang dia nak buat itu adalah tanah pertanian. Dan setelah dia buat pembayaran, pemaju-pemaju ini lari. Kerana dia tidak boleh mendapatkan tukar guna tanah daripada pertanian kepada perumahan. Bila dia lari, bank-bank ni yang telah membayar katalah 20,000 atau 30,000 atau 40,000. Apa bank-bank buat? Mereka menuntut peminjam-peminjam ni membayar harga penuh. Harga rumah yang telah siap 10 tahun kemudian. 120,000. Kerana mereka kata itulah perjanjian. Tapi dia lupa yang rumah itu tak mungkin ada. Bila dia tuntut 120,000 dan dia tahu yang rumah itu tak mungkin ada, bukankah ini satu jenis kezaliman? Di mana takrif kezaliman itu adalah menuntut pada benda yang bukan haknya. Meletakkan hak kepada tempat yang bukan haknya. Jadi kita di PPIM meminta satu penyelidikan menyuruh tentang industri perbankan Islam. Kerana terlalu banyak perkara-perkara yang telah berlaku dari segi pembiayaan jual beli perumahan di dalam negara. Penggunaan sistem BBA mesti dikaji semula demi untuk menjaga kesucian nama Islam di dalam negara ini.